Allah menjelaskan lagi dalam surah Al-Ma'idah ayat 44. Firman Allah, yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Maksudnya, dengan kitab ini, yakni kitab Taurat, berhukum dengannya oleh para nabi yang menyerah diri kepada Allah. Oleh kerana orang Yahudi berbangga dengan kitab Taurat, dan orang Kristian juga disuruh beramal dengan Taurat. Kerana dalam kitab Injil tidak lengkap, tidak ada di dalamnya hukum-hukum jinayah, hukum hudud, hukum qisas, dan hukum-hukum yang berkait dengan muamalat. Banyak dalam kitab Taurat. Oleh kerana itu, orang-orang Yahudi dan orang Kristian diperintah beramal dengan kitab Taurat. Kitab Taurat ialah kitab Allah Ta'ala, kitab Nabi-Nabi yang menganut agama Islam. Kita orang Islam wajib beriman kepada Taurat. Dan di sana Allah Ta'ala membuktikan banyak hukum-hukum yang ada dalam Quran yang masih sama dengan hukum yang ada dalam Taurat. Di antaranya ialah hukum hudud. Apabila orang Yahudi meminda kitab Taurat, membuat hukum sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah, dan orang Yahudi diterima menjadi rakyat dalam kerajaan Islam di Madinah, dan mereka menerima perjanjian Madinah. Dalam perjanjian itu menyebut, wa innahu ma kana min baini ahli hadhihi as-sa'ifati min hadathin aw ishtijarin yukhafu fasaduhu famaradduhu ila Allah wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini, yang dibimangi boleh merosakkannya, maka perkara itu hendaklah dirajakkan kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang Yahudi menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan zina dengan melomor arang pada muka mereka yang berzina, kemudian diarak di tengah khalayak ramai, lalu mereka nak mencuba kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi menghukum kesalahan yang dibuat oleh mereka ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku hukum sebagaimana hukum yang ada dalam kitab Taurat. Sila bawa kitab Taurat dan baca. Bila dibawa kitab Taurat dan dibaca, tiba-tiba hukum yang ada dalam kitab Taurat adalah hukum hudud, sama dengan hukum yang ada dalam Quran. Mereka tutup dengan jari ayat yang berkait dengan hudud. Di kalangan para sahabat terdapat orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dan di kalangan para sahabat juga ada sahabat yang boleh menguasai bahasa Ibrani, boleh tahu bahasa Ibrani, dan boleh baca kitab Taurat. Lalu diminta diangkat tangan mereka. Bila diangkat tangan, tiba-tiba di sana ada hukum hudud yang sama dengan yang ada dalam Quran. Maka Allah menegaskan lagi dalam ayat yang kita baca ini, yahkumu bihan nabiyyun, berhukum dengan kitab Taurat itu oleh nabi-nabi, alladzina aslamu, yang Islam, bukan Yahudi, bukan Kristian. Islam dengan makna menyerah diri kepada hukum Allah. Kalau tak serah diri kepada hukum Allah, pakai hukum lain, itu bukan Islam. Bermakna tak serah diri kepada Allah. Serah diri lepas tu lari daripada Allah, bohong saja. Ini kena faham. Kalau Allah Ta'ala kenakan perkara ni kepada orang Yahudi, Allah Ta'ala murka. Begitulah juga kita orang Islam. Ada hukum yang ada dalam Quran, kita lari pakai hukum daripada England, daripada Perancis, daripada macam-macam. Itulah juga dalilnya. Semayang dah, puasa dah, ada piti banyak berpuluh kali pergi ke Mekah. Tapi bila sampai bab hukum yang berkait dengan jinayah, dengan muamalah, dengan macam-macam,
tak pakar hukum Islam. Inilah padahnya. Inilah bahananya. Islam bermakna menyerah diri kepada Allah. Taat pada perintah dan larangannya melalui wahyu. Para Nabi dan Rasul adalah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Manusia diperintahkan mengikut Nabi dan Rasul supaya mereka sama-sama patuh dan menyerah diri kepada Allah. Tanpa menyerah diri kepada Allah, mereka masih tidak dianggap Islam. Kerana Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 65. Firman Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Maksudnya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak terdapat dalam diri mereka keraguan terhadap keputusanmu, dan mereka menerima, yakni menyerah diri dengan sepenuhnya, yakni Islam menyerah diri dengan sepenuhnya. Makna Islam ialah menyerah diri, yakni menyerah diri kepada Allah, macam Nabi-Nabi menyerah diri kepada Allah. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim sembelih anak. Ibrahim terima, serah diri kepada Allah. Ismail serah diri kepada Allah, sanggup dia sembelih. Itu makna serah diri kepada Allah. Walaupun Tuhan suruh sembelih anak, sembelih. Allah Ta'ala nak uji Nabi Ibrahim. Nak ajar kita apa makna Islam. Islam ada dia menyerah diri. Ni bukan suruh sembelih anak, suruh kerak tangan orang curi. Duduk sayang ke orang curi ke pasal apa? Duduk sayang ke perapak pasal apa? Ni semua pelawak belaka. Islam pelawak, Islam tipu. Mengaku Islam, tapi Islam tipu. Ini kena ingat. Semua hukum-hukum ni ada dalam Quran. Firman Allah, mesti menyerah diri kepada Allah. Dalam ayat yang kita baca tadi, Nabi diperintah oleh Allah mengatakan, "Fala wa rabbika," dan tidak demi Tuhanmu bersumpah. "La yu'minun," mereka tidak beriman. "Hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum," sehingga mereka berhakimkan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tak ada berhakim dengan hukum Allah dan hukum hadis engkau, wahai Muhammad. Itu maknanya. Dalam apa-apa perkara yang menjadi perselingkuhan di kalangan mereka. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Kemudian tidak ada di dalam diri mereka rasa ragu sedikit pun. Tidak ada syak. Ini nak jalan hukum Allah, mari syak. Kalau laksana hukum Allah tak majulah kita, pelancong tak mari. Kalau haram arak, menjejahkan ekonomi, haramkan riba, perdagangan tak berjalan. Ini syak. Mana dia Islam? Islam duduk mana? Islam bohong, Islam pelawak. Islam bohong, Islam pelawak. Bohong saja Islam. Islam mestilah makna menyerah diri kepada Allah dalam apa sahaja yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.